Rahmat Ramadan ini seperti hujan lebat yang kena pada semua orang, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain selain daripada jin dan manusia. Hujan rahmat dalam Ramadan akan kena semua orang, walaupun dia lari daripada bulan Ramadan, kena walaupun sikit. Sebab tu bila datang Ramadan, orang penuh masjid, walaupun orang tu orang muda yang jarang kita tengok solat 5 waktu. Pasal tuan-tuan, ramai orang datang ke masjid. Subuh pun ada orang ke masjid ramai, berganda bilangan daripada subuh biasa, disebabkan limpahan Ramadan, limpahan barakah dalam bulan Ramadan, limpahan rahmat dan kasih Allah dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba ada manusia yang tak terkena dengan limpahan dan juga curahan yang lebat daripada hujan Ramadan dan hujan rahmat Ramadan pada setiap tahun. Kenapa? Yang ni kena takut tuan-tuan, kena takut.